Sebenarnya perjalanan antara Agami dan Triwan ni kita bermula sebenarnya dah beberapa bulan ataupun hampir setahun, Ustaz. Betul. So Triwan dengan Agami ni kita wujudkan satu kerjasama yang kita panggil sebagai satu collaboration yang mampu untuk memberi nilai tambah kepada masyarakat dan seluruh rakyat di Malaysia, insya-Allah. Khusus. Ustaz pula macam mana, Ustaz? Sebenarnya mengadakan tempat sembahyang dalam rumah sebenarnya adalah satu perkara yang dititik beratkan oleh para sahabat. Ada di kalangan mereka yang menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah mereka. Tempat sembahyang Nabi itulah dijadikan tempat sembahyang oleh mereka. Bagi kita di zaman yang tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya adalah coretan nama Muhammad, alif lam lam ha di dalam rumah kita yang kita hiasi dia supaya menjadi tempat untuk kita menghadap ke arahnya. Itulah yang kami cuba nak bawa kepada seluruh keluarga di Malaysia khususnya. Ya.